saya tanya, siapa dekat sini pernah takut nak pergi dentist? Cuba kat tangan sikit. Ada punya. Kadang-kadang kita fikir takut sakit, betul tak Ais? Kan? Kita takut sakit, betul tak? Ataupun kadang-kadang kita fikir, apa doktor gigi nak buat dekat gigi kita ni? Betul tak? Kan? Tapi hari ini kami nak cerita satu perkara yang mungkin lebih menakutkan. Bukan sebab doktor gigi, tapi sebab orang yang menyamar sebagai doktor gigi. Ya, sangat betul. Cuba kita bayangkan. Kita nak cantikkan senyuman kita. Lepas tu kita ternampak satu iklan braces murah, harga jauh lebih rendah. Macam jarang nak jumpa. Lepas tu gambar sebelum dan selepas nampak sangat cantik. Tapi adakah semua yang nampak cantik itu selamat? Kerana hari ini kita nak bincangkan tentang fake dentist. Sebelum kita pergi jauh, jom kita memperkenalkan semua yang ada dekat sini. Okey, jom. Kita start dengan host dulu. Nama saya Said Taha. Dan nama saya Elmedina. Dan kita akan memperkenalkan panelis kita. Okay, panel satu boleh tak awak memperkenalkan diri awak? Nama saya Gautam. Hai Gautam. Okey, panelis dua. Nama saya Sarah Inara. Hai Sarah. Hai. Siapa panelis ketiga kat ni? Nama saya Muhammad Aish Arizi. Oh, Aish namanya. Hai Aish. Hai. Semua sihat panelis kita? Hai. Okey. Sekarang saya nak tanya satu soalan kepada Gautam. Apa sebenarnya maksud fake dentist? Fake dentist atau doktor gigi palsu ialah seseorang yang melakukan rawatan pergigian tetapi sebenarnya bukan doktor gigi yang bertauliah. Oh, faham? Mereka tidak mempunyai latihan profesional seperti doktor gigi yang sebenar. Oh, Kadang-kadang mereka belajar sendiri melalui internet atau kursus yang tidak diktiraf. oh bahaya tu. Jadi maksudnya, walaupun seseorang itu nampak yakin, pakai baju macam doktor gigi dan tunjuk banyak gambar cantik, kita masih kena pastikan yang dia benar-benar mempunyai kelayakan. Ya, tu memang betul. Kan? Betul tak Gautam? Betul, sebab dalam dunia sekarang kita tidak boleh nilai seseorang hanya daripada apa yang kita nampak di media sosial. Oh, Inara, kenapa agaknya ramai orang mudah tertarik dengan fake dentist? Sebab manusia suka benda yang cepat dan murah. Yang tu saya setuju. Kalau nampak harga murah, mesti kita akan rasa macam ada peluang. Contohnya, nak pasang braces. Kalau harga lebih murah berbanding biasa, ramai akan rasa tertarik dengan harga itu. Betul tu? Sangat betul. Kadang-kadang kita terfikir, alah benda kecil je. Tapi sebenarnya, gigi kita ni bukan baju. Kalau rosak, mana boleh ganti baru? Ya, betul. Kalau seseorang bukan doktor gigi yang sebenar, macam mana dia orang mudah dapatkan pelanggan? Saya berheran. Aish, boleh tak tolong jawab soalan tu? Boleh. Biasanya melalui media sosial. Mereka buat iklan yang nampak menarik. Mereka tunjuk gambar sebelum dan selepas. Dan mereka tunjuk senyuman yang cantik. Kadang-kadang mereka tawarkan harga yang memang sangat murah. Oh, macam tipu lah, faham? Jadi bukan apa yang cantik di media sosial yang kita nampak tu semestinya betul? Ya. Kadang-kadang kita hanya nampak hasil di luar. Tapi kita tidak tahu apa yang berlaku di belakang. Faham? Tapi kalau seseorang tu dah tertarik dengan iklan tersebut, apa yang akan berlaku sampai situ? Boleh tak Gautam jawab soalan saya? They will contact you Oh, and then I they get. will try to send you appointment. Oh, So you'll be like stuck in a house. Then you'll start to do all this stuff. Places like rumah dan bilik sewa like that. oh, I get it. Gautam, kenapa tempat rawatan tu penting? Soalan bagus. Is it because of they need somewhere to make the very professional but they're not professional? Is it Gautam? Yeah. Oh, okay. Thank you Gautam. Very good. I like it. Sekarang kita pergi kepada bahagian yang paling penting. Kenapa fake dentist ini sangat berbahaya? Sebab gigi bukan hanya tentang rupa. Gigi berkaitan dengan kesihatan kita. Oh, Kalau
rawatan itu dibuat dengan cara yang salah, ia akan menjadi masalah yang lebih besar. Faham? Contohnya? Contohnya, gigi boleh rosak, gusi boleh bermasalah. Kalau rawatan braces yang salah boleh menyebabkan gigi longgar. Peralatan yang tidak bersih juga boleh menyebabkan jangkitan. Dan yang paling penting, kita boleh hilang sesuatu yang tidak boleh diganti dengan mudah. Betul, gigi memang susah nak ganti. Sekarang saya nak tanya soalan yang terakhir. Kalau kawan kita kata, aku nak braces murah lah, apa yang patut kita cakap? Kita janganlah terus marah atau kata dia salah. Tapi kita boleh ingatkan dia. Kita boleh kata, pastikan dulu siapa yang buat, pastikan tempat itu selamat, dan pastikan dia doktor gigi yang sebenar. Dan kadang-kadang janganlah pilih hanya sebab murah je. Yang tu saya sokong. Betul? Betul tu, kadang-kadang kita ni nak jimat duit. Betul, sangat betul. Akhirnya kita mungkin akan bayar lebih untuk perbaiki masalah. Dia akan jadi macam berbazir pada walaupun kita tak bersalah kan? Jadi hari ini kita dah belajar satu perkara, iaitu kesihatan bukan sesuatu yang patut kita pilih secara terburu-buru. Jangan percaya hanya kerana nampak cantik. Jangan percaya hanya kerana harga murah. Sebelum kita buat sesuatu pada gigi kita, pastikan kita pilih orang yang betul. Kerana semen kita hanya ada satu. Jaga gigi, jaga senyuman. Bye.